Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak makan nasi putih, telur mata goyang, sambal penyet. Ni dia. Tada! Sambal penyet. Resepi opah, ada logo halal. Sorry. Berat dia 30 gram. Besar ni je. Saiz dia besar ni. Nampak? Ini jatuh. Ada expired date. So, korang nak beli kat mana? Dapatkan kad beg kuning segera. Jom kita try makan. Rasa dia macam mana? Korang kalau beli sambal ni mudah tau. Macam kau pergi ada trek, ada apa? Pergi hiking ke, pergi ride ke, ataupun ada pergi ke mana-mana, jalan-jalan jauh. Bismillah. Aku makan telur, tak sambal ni. Lepas tu kita letak keropok. Tak dengar apa? Makan keropok. Bagus sedap. Makan keropok. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dulu. Bismillah. Bismillah. Jujur cakap, sambal penyet ni, jujur saya cakap, rasa dia ada pedas, tapi pedas yang sedap dan boleh dimakan. Ada rasa manis, ada rasa masin sedikit. Memang sedap. So korang nak beli kat mana? Dapatkan dekat beg segera. Jom makan. Tambah lagi. Tambah lagi. Sedap pula rasanya. Sekejap Sudah. Bismillah. Makan keropok. Memang berkali-kali tambah. Memang sedap sambal penyet ni. Sedapnya sambal penyet. Sedapnya sambal penyet.